Tips kumpul RM30,000 dalam masa 2 tahun. Bila tengok video ni sampai habis, jangan lupa untuk save untuk rujukan yang akan datang. Ramai yang cuba untuk menabung sebanyak ni tapi gagal disebabkan duit mudah bocor. Jadi solusinya kat sini, benda yang paling mudah adalah tukarkan kaedah simpanan. Daripada simpan duit, kita simpan dalam bentuk simpanan emas. Untuk bermula, anda boleh daftar akaun Get Public Gold tanpa sebarang cas. Selepas anda mendaftar, anda boleh start menabung dalam akaun Gap tersebut iaitu Gold Accumulation Program. Anda boleh mula konsisten untuk menabung sebanyak RM1,200 sebulan selama 24 bulan ataupun 2 tahun. Dengan kenaikan harga emas secara puratanya 10% setiap tahun, simpanan anda berpotensi untuk menjadi sekitar 50 gram emas yang mana nilai sasarannya sekitar RM30,000. Dengan RM30,000 tadi, anda boleh jadikan sebagai dana untuk anda berkahwin tanpa berhutang ataupun dijadikan sebagai deposit rumah pertama ataupun diteruskan untuk menjadi sebagai satu dana untuk persaraan bersama dengan pasangan. Simpanan emas dengan Public Gold ni sangat mudah, murah dan juga patuh syariah. Jadi bagi anda yang nak bermula, anda boleh rujuk pin video saya tunjukkan langkah mudah untuk anda bermula ataupun boleh terus hubungi saya untuk lebih banyak ilmu emas dan juga kewangan. Boleh follow saya rapat-rapat.